dan Abu Talib yang akan membenarkan Nabi SAW untuk melangsungkan dakwah itu. Abu Talib ni jahat ke baik sebenarnya? Kerana kita melihat kehidupan Abu Talib dengan Nabi SAW tu dipenuhi dengan warna-warni yang menarik. Kerana kita kenal Abu Talib sebagai pembela Nabi SAW, dalam masa yang sama Abu Talib juga tak memilih untuk peluk Islam. Abu Talib akan meninggal dunia sebagai seorang musyrik di hadapan Nabi SAW. Maka apa yang berlaku? Sebab kita tahu daripada awal dakwah Nabi SAW, Abu Lahab akan menjadi watak yang akan menghalang dakwah Nabi untuk berlangsung, dan Abu Talib yang akan membenarkan Nabi SAW untuk melangsungkan dakwah itu. Abu Jahal berkali-kali negotiate jumpa dengan Abu Talib untuk meminta Abu Talib melepaskan Nabi, dan percubaan berkali-kali itu akan berakhir dengan penuh hampa kerana Abu Talib langsung tak bagi diskaun, langsung tak benarkan Abu Jahal untuk mengambil Nabi SAW, langsung tak membenarkan mana-mana tangan untuk buat jahat kepada Nabi. Ketika keluarga Nabi SAW diboykot secara beramai-ramai dalam peristiwa boykot selama 3 tahun itu, Abu Talib sudi untuk terima. Bahkan Abu Talib memberikan satu ucapan kepada Banu Hashim untuk kita sama-sama menjadi mangsa boykot ini hanya semata-mata untuk Nabi SAW. Tapi kerana Nabi adalah anak kita, Nabi SAW, Muhammad adalah anak kita, maka kita lebih dua dia, kita kena bersama dengan dia. Walaupun mereka ni semuanya adalah musyrik, dan Abu Talib juga yang menunjukkan bahawa dia sangat percaya dengan Nabi SAW. Dalam banyak peristiwa menunjukkan dia barangkali tahu saja Nabi itu benar, cuma ada sesuatu yang menghalang dia untuk menerima dakwah Nabi SAW. Di sinilah kita boleh memahami tentang karat-karat jahiliah yang ditinggalkan oleh kefahaman keberhalaan yang berlaku pada zaman jahiliah. Iaitu mereka ini sangat utamakan kabilah, sangat utamakan orang tua mereka. Maka walaupun mereka tahu Nabi itu benar, Abu Talib tahu Nabi itu benar, tapi bila kabilah Nabi SAW itu lebih utama berbanding agama itu sendiri, yang Abu Talib tahu Islam itu benar, kerana itu Abu Talib refuse, tak mahu untuk terima Islam, kerana dia akan menjatuhkan air muka Banu Hashim. Dia akan menjatuhkan reputasi Banu Hashim di sisi masyarakat jahiliah. Kerana itulah warisan daripada tok nenek moyang Abu Talib, yang ketika Abu Talib wafat nanti akan berlaku dialog terakhir ini menunjukkan itulah yang telah berlaku. Itu egoism, ketakaburan Abu Talib untuk melunturkan sedikit karat jahiliah tu, dia tak sudi lakukan, dan dia masih terus untuk berada sebagai seorang musyrik walaupun dia tahu depan mata ini adalah pilihan terakhir dia. Di perbaringan terakhir Abu Talib, ketika itu Nabi SAW sebut kepada Abu Talib, sebut 2 kalimah ni, aku akan berhujah di hadapan Allah Ta'ala untuk Allah ampunkan kamu. Kalimah itu adalah kalimah syahadah. Dan Abu Talib ketika dia sebenarnya nak ucap dari kalimah itu, dia dah tarik nafas. Abu Jahal ada sekali dalam peristiwa yang sama, dan Abu Jahal hanya perlu sebut kalimah ini saja sebab dia tahu Abu Talib sangat sensitif dia sebut tentang topik ini. Maka Abu Jahal sebut, takkanlah kamu nak menggunakan reputasi Abdul Muttalib, takkanlah kamu lupa tentang Abdul Muttalib untuk berislam, kerana bila kamu berislam, kamu telah menjatuhkan reputasi Abdul Muttalib dan warisan Banu Hashim, iaitu warisan keberhalaan, warisan jahiliah, warisan segalalah yang kita faham tentang masyarakat jahiliah ni akan terputus, akan terpesong ketika itu nama Banu Hashim, kerana dia pilih untuk memeluk Islam. Hanya kerana takabur, akhirnya Abu Talib memilih untuk kekal dalam keadaan kufur, walaupun Nabi SAW sebagaimana disebut dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Nabi sangat cintai Abu Talib, tapi Allah larang Nabi SAW untuk melakukan apa sajalah untuk menjamin keislaman Abu Talib, kerana Islam itu milik Allah Ta'ala. Sama ada Allah nak beri kepada sesiapa ataupun Allah nak tarik hidayah itu daripada sesiapa, semuanya milik Allah Ta'ala, dan Abu Talib akan mati dalam keadaan kufur. Satu-satunya kebaikan yang disebut dalam hadis riwayat Muslim, kelebihan yang diberikan kepada Abu Talib adalah siksaan Abu Talib adalah siksaan yang paling ringan di dalam neraka. Itu pun yang digambarkan adalah dia akan memakai terompah di kakinya, dan kepanasan yang ditanggung daripada terompah itu, mungkin bakarannya di bawah terompah itu, kepanasan yang akan diterima oleh Abu Talib itu menggelegak sampai di kepala. Itulah seringan-ringan ujian dan juga siksaan kepada manusia di dalam neraka, dan itu diterima oleh Abu Talib, pakcik Nabi SAW, yang telah banyak melindungi dan membela Nabi SAW. Maka pelajaran untuk kita, kalau kita nak dapat kebenaran, hilangkan kesombongan pada diri. Itulah jalan pertamanya. Kalau awal-awal lagi dah ada takabur, dah ada ego, maka dia akan menjadi penghalang yang paling besar, yang menyebabkan sampai ke hujungnya kita tak dapat hidayah, walaupun sebenarnya kita sudah nampak hidayah itu. Wallahu a'lam.